Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok soalan percubaan 2024 dari Negeri Kedah, kertas 1, soalan nombor 33. Okey, kenapa saya buat soalan ini? Sebab soalan SPM pun dah banyak menghala kepada soalan begini, iaitu soalan yang melibatkan dia beri dua bahan tindak balas. Dia bagi information untuk dua bahan tindak balas. Lepas tu you kena figure out bilangan mol yang mana yang you nak gunakan. Okay, so kita akan buat step by step. This is going to be a long video, tapi saya harap you bear with me lah. Okay, so kita akan tulis persamaan kimia tu semula. 3H2O bertindak balas dengan 2X menghasilkan X2O3 plus 3H2. Okay, apa information yang diberi dalam soalan ini? Okay, first dia nak tanya GC maksimum X2O3. This is the question. Ini soalan dia. Okay. Lepas tu dia beritahu ada 50 gram steam. Steam dalam kes ini adalah air lah. So GC air ini 50 gram. Dan dia bagi information satu lagi, iaitu GC logam X, iaitu 100 gram. Okay, so kita tulis dulu. M sama dengan 100 gram. Okay. Kenapa dalam soalan ini dia beri dua-dua GSIM ni? Untuk X pun dia bagi GSIM, untuk steam atau air pun dia bagi GSIM. So basically, bila dia bagi situasi yang macam ni, kita kena kira bilangan mol untuk kedua-dua bahan tindak balas ini. Okay. So kita kira dulu. So step pertama, kita kira lah bilangan mol untuk air dulu. Bilangan mol air. Guna formula penghitungan bilangan mol yang kedua, iaitu GSIM bahagi GSIM molar air. Okay. Air is H2O, so 2 darab 1 plus GSIM atom relatif atau GSIM molar bagi oksigen ialah 16. So kita bahagikan begitu. Dan you tekanlah kalkulator, you akan dapat 2.778 mol. Dia nilai dia lagi panjang, cuma saya ambil 4 angka bererti lah. Okey. Lepas tu kita kira bilangan mol bagi X. Kenapa? Sebab dia bagi information untuk kedua-duanya, maka kita kena kira untuk kedua-duanya. Okey. So 100 gram X bahagi GC molar bagi X, iaitu 56 gram per mol. Okey, so bila you tekan kalkulator, you akan dapat 1.786 mol. Again, nombor dia panjang lagi, cuma saya ambil 4 angka bererti. Okey, satu benda yang saya nak remind you adalah, bila kita nak kira bilangan mol ni kan, kita hanya consider X sahaja. Kita tak ambil kira 2 dekat depan ni. Samalah juga untuk air ni tadi, kita hanya kira untuk GC molar air, kita tak ambil kira 3 dekat depan ni. Because nilai yang dekat depan ni hanya berguna untuk buat nisbah mol. Okay. Settle lah yang tu just in case you ada that question mark in your head lah. Okay. Now, kita kena tentukan antara dua bilangan mol ini, siapa bahan pengehat. Siapa is not a good BM word lah, sebab ini bukan orang kan, tapi you get what I mean lah. Basically you kena tahu yang mana satu bahan penghatnya. Because bila you tahu bahan penghat, daripada bilangan mol bahan penghat yang kita akan gunakan untuk dapatkan nisbah mol dia ni. Okay, so you are not there yet. Belum lagi. Okay, so kena cari dulu yang mana satu bahan penghat. So, you kena tentukan bahan penghat macam mana. So, kita dekat step nombor 3. Kita kena guna nisbah ni. Okay. So, daripada persamaan kimia, 3 mol H2O, nisbah dia 2 mol X. Okay, saya hanya ambil kat sini dengan kat sini. Okay. Sekiranya
jika kita guna 2.778 mol H2O, berapa mol X yang kita akan kena gunakan? So, kita guna konsep nisbah ni. Ini A darab B bahagi C. A darab B bahagi C. So, it is 2.778 darab 2 bahagi 3. So, you akan dapat 1.852 mol of X. Okay, boleh tak sampai tak kat situ? Okay. So, saya tak nak you confuse. Saya akan letak satu tiang kat sini. Okay. Okay, belum tahu lagi bahan penghad. So, now, kalaulah instead of using this one, okay, sebab kita assume ni kalau air is the bahan penghad. Sekarang kita nak guna yang ni pula. Okay. So, kita akan ubah nisbah ni. Maksudnya, ubah dari segi daripada persamaan kimia. 2 mol X, kita akan tulis berkaitan dengan X dulu. Nisbahnya adalah 3 mol air. So, katalah you guna 1.786 mol X. Berapa mol air yang you gunakan? So, sama juga you akan buat A darab B bahagi C. So, 1.786 darab 3 bahagi 2 mol air. Okay. You akan dapat nilai 2.679 mol air. Okay. This is where you tentukan siapa bahan penghad. Yang mana satu bahan penghad. Is it the water ataupun is it the X? Okay. Macam mana nak tentukan? Remember earlier, bila you kira bilangan mol yang diberi dalam soalan, ini bilangan mol untuk X, betul tak? Bila you compare ini, nampak tak nilai ini adalah lebih kecil? Nilai lebih kecil. Okay. Katalah, you gunakan air sebagai bahan penghad, tapi nilai ini adalah, ini kan daripada jisim ni kan. Ini nilai dia lebih besar daripada ni. Nilai lebih besar. So, siapa sebenarnya bahan penghad you? Bahan penghad you kena nilai yang lebih kecil lah. Penghad, dia limiting reagent. In English, it is called limiting reagent. And air adalah excess dia, bahan berlebihan dia. So, sebenarnya dalam kes ini, X ialah bahan penghad. Therefore, since X adalah bahan penghad, kita kena guna bilangan mol X ini untuk dinisbahkan dengan yang X2O3 ni. Bukannya bilangan mol air. Kalau you tak faham, you go back slowly, you tengok lagi. Okay? Okay, so saya nak try macam mana saya nak buat, dah tak muat dah ni. Okay, kita akan kecilkan ni. Boleh tak? Bismillah. Alright. Alamak, ada yang tercicir. Okay. Okay, so saya akan tulis dekat sini. So, baru nak start nak kira untuk X ni sebenarnya. Untuk X2O3. I hope you are still with me. So, kalau kita kira ni, baru nak pergi ke soalan. Kita kena consider dua ni sekarang. So, X nisbah X2O3. Daripada persamaan kimia, ini 2 mol, ini 1 mol. Jadi, bilangan mol siapa yang kita guna? Yang ini. So, kita ada 1.786 mol X. Okay. Kita nak tahu berapa mol X2O3. So, again, this is A darab B bahagi C. A darab B bahagi C. So, it is 1.786 darab 1 bahagi 2. So, you akan dapat 0.893 mol of X2O3. X2O3.
Okey, daripada bilangan mol X2O3, boleh tak kita cari jisim dia? Boleh lah. So, jisim X2O3 is dia punya bilangan mol darab dengan jisim molar dia. So, 2 darab 56 plus 3 darab 16 gram per mol. Yang ini tadi mol. So, kita cancel off yang ini. Kita akan dapat jisim dia 142.88 gram, which is menghampiri 142.9 gram. Jawapan kat situ. Okay, so saya harap saya tak kelirukan you. So basically, bila soalan beri information untuk dua bahan, okay, kita kena kira bilangan mol untuk kedua-dua bahan ini. Dan kita mesti tentukan siapa bahan penghad ni, penting. Bila kita dah tahu siapa bahan penghad, bilangan mol bahan penghad tu yang digunakan untuk cari nisbah mol bagi kehendak soalan itu. Okay, so kalau saya jumpa lagi soalan sebegini, saya akan cuba record dan kita akan tengok again and again is the same method of calculation. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.